Hai semua, jom kita sarapan di Warung Tebing, Kampung Teluk Ira, Temelloh, Pahang. Masuk dan terus beratur serta fikirkan apa yang kita nak makan. Pelbagai menu yang korang boleh cuba seperti nasi lemak, nasi dagang, laksa, mi, kuih tiaw dan beraneka jenis kuih muih. Beraneka jenis dessert, bertaraf hotel juga disediakan dan pelbagai jenis lauk pauk ada. Waktu peniagaan warung dari hari Rabu sehingga Ahad. Jadi sama-sama kita menjamu selera, bolehlah kita menghirup udara segar Sungai Pahang sambil menikmati pemandangan yang indah aliran sungai di Temelloh, Pahang ini. Selamat menjamu selera di Warung Tebing.